Apa kita buat kat sini? Kita nak try Zainul Nasi Kandar. Jom kita. Saya Puan Zainab. Saya dah berniaga dekat sini dah dekat 43 tahun dah. Dah lama dah tahun 83 start. Sampai sekarang lah. Ini bisnes generasi yang ketiga. Sekarang anak lah, saya turun ke anak lah, generasi keempat lah. Sebab mungkin yang kuah dia, campuran kuah dia. Kita kekalkan resepi turun-temurun. Baru 2 hari lepas ni, dah 10 tahun dah datang customer tu. Dia dulu kerja dekat sini. Lepas tu dia kata, nak rasa dulu dia cakap. Sebab dia 10 tahun dia tak datang, dia dah pencen lah. Dia balik kampung kan. Selepas 10 tahun dia datang makan, dia kata, Alhamdulillah. Rasa masih sama dia cakap. Sebab saya sendiri yang masak. Dia banyak cabarannya memang. Jatuh bangun tu memang dah lama dah. Dah banyak kali dah. Dalam ekonomi Malaysia lah apalah kan. Tapi kita hati ya, cekal hati kan. Usaha juga. Macam mana pun jangan bagi pelanggan tak percaya dengan kita. Banyak je, Mak. Untuk company ni 60 bungkus. 60 bungkus saya. Zoom sikit 60 bungkus. Famous dia kuah dia. Kuah dia lah. Kuah dia memang terbaik. Nasi Kandar paling best. Kuah dia. Dia punya kuah lah sedap. Dia punya kuah campuran dia punya mix. The full mix of kuah, sayur dengan ayam. Itu the best. Saya dah memang dari kecil saya makan sini. Memang kecil. Ever since I was a kid, macam umur 7 tahun macam tu, ayah saya bawa saya. Saya dah grow up sini 20 years. Lepas tu saya makan lagi sekarang. So memang rasa dia sedap. Dia konsisten. Dia so konsisten. 20 tahun dah kita orang kat sini. Kalau macam abang pergi check up kan, balik check up memang minggu ni dah 3 kali. Sini memang tu saya cakap kuah dia. Sebab dia dah 10 tahun ni. Dia daripada 1990, daripada saya kecil. Anjir. Ikutkan banjir lah, sedap kan. Banjir lah. Kalau tidak bukan nasi kandar nama dia. So kita orang nak try dia punya nasi kandar. Apa barang bagi sudah kata orang makan nasi kandar pakai tangan. So kita nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kuah dia. Rasa lain. Dia tak rasa kari sangat. Macam sama orang, dia suka rasa kari gitu kuat sangat. Ini tak pedas. So that's why I like it lah.